Apa makna syahid? Orang Ta'ala Islam meletakkan jihad, memfardukan jihad. Jihad ni tengok hukum. Secara umumnya fardu kifayah. Secara umum. Sebab tu negara Islam ni kena ada tentera. Wajib. Peralatan yang sophisticated kena ada. Ni tak ada orang bahas ni. Saya pun heran juga. Kenapa tak diperbahas ke peringkat nasional, international? Duk bahaslah benda-benda yang bak laki bini tak habis-habis dalam forum. Habis sangat mufti-mufti sampai 14 mufti bincang. Vaksin boleh pakai, tak boleh pakai. Hak tu ya, mufti boleh bincang. Lain tak boleh. Mengaji sampai jadi profesor, nak bincang bab vaksin je. Oh, bincang je, bukan buat. Bincang. Buang karan orang kata. Buang karan. Sepatut mufti-mufti bincang, ulama bincang, apa patut orang Islam ada? Ni lepas pokok makyar tu balik pokok ni kan. Apa patut kita buat? Dia panggil apa? Panggil beruk lah. Sebab depa kata Tok Wan depa beruk. Depa kata Tok Wan depa beruk, nak panggil apa ni? Kalau Tok Wan depa beruk, depa tu apa? Beruk lah. Nak panggil apa ni? Kita kata Tok Wan kita Tok Adam. Sebab tu depa tu terloncat-loncat, terginja-ginja. Sat jantan nikah, sat jantan nikah dak duduk sekali, beruk kan macam tu. Kita ada ikut syariat. Nak menikah elok. Dan menikah bela bini elok. Bela anak elok. Ada undang-undang, ada syariat. Saya ingat lagi ulama Syekh Azhar pernah fatwa lama dah, lebih 30 tahun dulu. Wajib umat Islam kena ada nuklear, wajib. Bukan sunat. Wajib. Tapi benda tu tinggal macam tu ya. Tak diperbahaskan. Tu 30 tahun dulu. Umat Islam wajib ada nuklear dah. Contoh yang ada nuklear sekarang, Iran dengan Pakistan je tu. Maka semua negara Islam pakat. Kalau tak ada pun kita sokong. Buat satu sepakatan. Sokong lagi. Bagi kuat Islam ni. Mana siapa usik dengan Islam, kita ada nuklear. Jangan 4%. Tu patut mat. Bukan pergi sokong Mangkuk Ayun tu. Sokong ni, Islam ada ni. Dia tak boleh kembang lebih dah ustaz-ustaz ni. Itu masalah ni. Sedangkan itu yang Islam suruh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Orang tak ada sebut nakirah tu, quwwah. Siap sedialah kamu menghadapi musuh Islam ni dengan kekuatan. Ulama kata quwwah itu yang sesuai dengan zaman tu. Hari ni kekuatan yang ada zaman ni apa? Roket, jet, bom, nuklear. Kereta kebal. Tomahawk. Ni tomahawk makan je kira tomahawk. Tak apalah makan-makan lah bang tomahawk kan. Ada ke? Itu buat kat Ipoh lagi. Aku dengar-dengar sampai 100 tak payah ha. Beli daging buat rebus cicah lagi sedap kan. Nak sedap terang mana seketul 100 lari bajet tu. Pergi seorang boleh ha, bawa satu family jam. Di mana ratus lebu. Tornado lah apa. Ni jet kita pun tak boleh buat lagi. Kereta kebal tak boleh buat lagi. Kapal selam pun tak ada. Kapal perang pun terpaksa gantungan negara lain. Patut dibincang. Baru Islam dipandang tinggi. Ada maruah. Ni duduk tak duduk pergi Mekah jalan kaki. Apa punya perangai pelik-pelik Oh tu letuk guru banyak. Pergi Mekah jalan kaki banyak pahala. Siapa ajak? Main nak jumpa Ustaz. Nak tanya Ustaz mana ajar? Aku nak tanya Ustaz mana ajar? Dalil mana bawa? Oh dalil kata setiap langkah. Sesuai lah kalau sini rumah tu surau.
Mau kata nak pergi Mekah sampai 6 bulan jalan kaki, tak siapa suruh jalan kaki. Nabi pun naik kuda, naik unta. Kalau ada roket zaman Nabi tu jet, Nabi pun naik jet. Ni kita nak patah balik ke belakang cara fikir. Nah, Islam bukan agama macam tu. Cuba fikir baik-baik. Banyak hadis Nabi ni mengajar kita fikir ke depan. Nabi suruh buka empire dunia. Kamu akan buka Konstantinopel. Kamu akan buka. Nabi cakap. Bukan Nabi kata nantilah kok boleh buka, cuba no. Tak. Nabi kata akan dibuka Konstantinopel. Nabi bagi jaminan. Bukan kata Nabi kata cuma-cubalah buka no. Siapa buka bagus. Tak. Ayat Nabi tak macam tu. Akan dibuka. Mana Nabi sure, for sure. Nabi yakin umat Islam boleh. Hari ni kita sampai satu apa pun tak berani. Baru tak berjanjian je, Yahudi celaka tu berjanjian tak nak bom. Elok sampai sehari 2 bom pula. Tak boleh apa-apa. Cuba semua negara Islam ni ada Tomahawk barang 100. Syria ada 100, Jordan ada 100. Apa nama, Mesir ada 100, Saudi ada 100. Hang cakap banyak, aku tembak. Tak berani lah. Ni sampai nak hantar bantuan pun tak boleh lalu kot Suez. Betapa tu. Jadi barua pada mereka, barua pada Yahudi. Takut. Itu nak bertekak. Bak usali nak bertekak. Bak kunut nak bertekak. Tuan-tuan rasa kalau puak-puak kapiak ni naik kuasa esok, dia pedulikah kita mazhab apa? Bang, dia pedulikah? Hanafi kah, Syafi'i kah, Wahabi kah, tak, dia peduli ke? Tak ada, ditembak sama. Awaklah bingung macam tu umat Islam hari ni. Sebab apa? Sebab ulama' ni tak berani. Sebab tu Sayyidina Umar sebut lah. Lingkupnya umat ni pasal lingkupnya pemimpin, dia kata Nabi. Rosaknya pemimpin, kata Sayyidina Umar. Rosaknya pemimpin ni pasal rosaknya para menteri. Penguasa-penguasa, pembesar-pembesar. Sebab tu rosak pemimpin. Rosaknya pembesar pasal rosaknya ulama'. Ulama' tu rosak dulu, habis. Ulama' tak berani cakap benda, takut. Sekali kalau cakap banyak, orang tak panggil ceramah. Cakap banyak, orang tak panggil masuk TV. Tak masuk lah. Macam saya sabun ni, agak-agak boleh masuk TV tak? Agak-agak. Saya rasa, tanya. Saya tanya tuan-tuan. Boleh masuk TV? Mampus tak masuk. Ekstrim. Ekstrim. Oh, yang cerita masuk Nabi suap Yahudi makan. Tu nak buat baik Yahudi tu. Nabi pun suap Yahudi makan. Oh. Yang Nabi cungkir mata orang kafir cerita. Tak ada cerita. Itu ganas. Aku tak jumpa hadis yang Nabi suap Yahudi tu. Yang cerita Nabi cungkir kepala orang kafir tu ada. Yang kita nak baca kunut nazilah ni. Kunut nazilah kan. Sebab ada beberapa orang sahabat dijemput oleh satu geng kafir ni, mai jumpa Nabi, konon-konon nak masuk Islam. Jadi mintalah Nabi utus beberapa orang sahabat pergi mengajar mereka. Nabi punya seronok lah. Sebab Nabi ni kalau ada orang masuk Islam, Nabi cukup seronok. Maka kita kena ikut sunnah tu. Bila ada orang nak amal Islam, ada orang nak jadi baik, kita jadi seronok. Macam tu sikap orang Islam. Ikut sunnah Nabi. Maka Nabi pun utus beberapa orang sahabat, pergilah masuk kampung tu, pergi. Nak ngajar konon-kononnya. Sampai kampung tu, mereka ikat sahabat tadi tu, seksa. Termasuklah bergigit dengan anjing, sampai ada kena congkir gigit mata sampai mati. Tu Nabi baca doa kunut nazilah. Baik, Nabi baca kunut-kunut tu berhenti dekat tu je lah. Tu mereka ceramah tak habis. Oh, Nabi pun baca kunut nazilah. Habis tu? Habis tu ya? Dah. Nabi sendiri suruh para sahabat pergi serbu kampung tu. Nabi sendiri pergi. Nabi bertanya, siapa yang congkir sahabat aku? Siapa? Ni, kata mereka. Ni dia yang congkir sahabat, mata sahabat. Nabi tangkap, Nabi congkir, dia mata mereka keluar. Ada ceramah itu? Ada ceramah itu? Tak boleh. Ganas, ganas. Jadi orang Islam ni biarlah kena katuk. Biarlah kena bom, tak apa.
Sabar. Bangang cara faham agama macam tu. Ni yang berlaku hari ni. Cara ustaz-ustaz faham tak betul.